Salam sejahtera. Satu artikel saya dapat daripada berita Komai yang mengatakan Amiza anjur berbuka puasa tahil untuk arwah Andre sepanjang Ramadan di Keramat. Kuala Lumpur, pelakon Amiza Aznan menganjurkan majlis tahil dan berbuka puasa sepanjang Ramadan di Masjid Keramat sebagai niat bersedekah untuk arwah anaknya Allahyarham Andre Mikail 20 yang meninggal dunia. Isnin lalu, Amiza berkata idea itu lahir secara spontan kerana memanjangkan lagi sedekah yang diterima daripada rakan, taulan dan orang ramai. Hasrat itu timbul secara tiba-tiba. Duit sedekah yang saya terima itu menyebabkan saya tergerak untuk mengadakan majlis tahil dan buka puasa sepanjang bulan Ramadan ini. Jadi, saya hendak berkongsi sedekah orang ramai dengan orang lain atas niat nama arwah Andre Mikail. Saya juga akan berada di masjid setiap hari, katanya.